Setiap tempat ada ceritanya sendiri, dan Pulau Besar mungkin mempunyai lebih banyak cerita daripada kita sangka. Ada yang memanggilnya Pulau Sejarah, ada yang mencari ketenangan, tetapi ada juga yang mengenalinya dengan nama berbeza. Perkampungan hunian, tempat pemujaan, Pulau Misteri. Malah ada yang menggelarnya Ghostland. Betul atau tidak, kami sendiri pun tak pasti. Ini Tajuddin, ini Victoria dan Piko. Kami bertiga menaiki bot dari jeti menuju ke Pulau Besar dengan satu fikiran yang sama: nikmati pemandangan, ambil gambar, habiskan masa bersama dan pulang sebelum matahari terbenam. Tetapi semakin hampir kami ke pulau itu, semakin banyak persoalan mula muncul. Adakah Pulau Besar hanyalah sebuah pulau biasa? Atau ada sebab mengapa namanya terus disebut hingga ke hari ini? Dan tanpa kami sedar, hari itu akan menjadi lebih daripada sekadar sebuah perjalanan. Ini adalah bagaimana semuanya bermula.